Assalamualaikum dan hai adik-adik. Hari ini Kak Nana nak memperkenalkan kit tanaman STEM Little Garden Scientist. Kit ini membantu adik-adik belajar tentang pertumbuhan pokok melalui aktiviti hands-on yang menyeronokkan. Benang ini membantu air meresap naik ke tanah supaya pokok sentiasa mendapat air yang cukup. Tanah adalah tempat untuk tumbuhan kita hidup dan membesar dengan gembira. Kita tambahkan baja kulit telur supaya tanah lebih subur dan pokok jadi lebih sihat. Sekarang, masanya untuk kita tanam biji benih sawi ke dalam tanah. Tabur sedikit lagi baja di atasnya sebagai pelindung dan nutrien tambahan. Sistem ini menjimatkan air dan memastikan tanah sentiasa lembap secara automatik. Jangan lupa letakkan di tempat yang ada cahaya matahari supaya pokok boleh membesar. Lihatlah, dalam beberapa hari, pokok sawi kita sudah tumbuh subur dan hijau. Aktiviti ini melatih koordinasi tangan dan membantu adik-adik belajar melalui pengalaman sebenar. Mari belajar sains dengan cara yang kreatif. Little Garden Scientist, jom kita menanam. Bagaimana kit tanaman sawi ini dapat menyokong perkembangan psikomotor kanak-kanak? Perkembangan psikomotor atau singkatan dia P3. Kalau nak mudahkan faham, ia adalah gabungan antara fungsi kognitif. Maksudnya cara otak kita berfikir, merancang, memproses maklumat dengan pergerakan fizikal dan koordinasi tangan serta badan kanak-kanak. Jadi, takeaway paling penting kat sini, waktu bermain guna kit ni bukan sekadar main-main kosong. Ia sebenarnya satu sesi senaman minda dan fizikal yang direka dengan sangat teliti. Ia ibarat satu workout yang menyeluruh untuk mereka. Untuk nampak lebih jelas, kita bahagikan psikomotor ni kepada 4 tunjang utama. Melalui aktiviti berkebun kit ni, otak kanak-kanak secara automatik on 4 proses ni. Meniru, mengikut arahan, merespon dan menghasilkan semula. Kita takkan biarkan fakta ni tergampang macam tu je. Jom kita bergerak ke bahagian seterusnya dan tengok macam mana setiap tunjang ni mainkan peranan dalam membina asas pembesaran mereka. Masuk ke bahagian pertama penerangan kita, meniru dan mengikut arahan atau kita panggil ia sebagai rangka tindakan bermain. Berdasarkan video Kak Nana dan poster arahan yang disertakan, kanak-kanak diberi langkah-langkah yang jelas. Kenapa turutan ni sangat penting? Sebab bila kanak-kanak ikut arahan berperingkat ni step by step, mereka sebenarnya tengah bina kemahiran urutan kognitif. Mereka mula faham logik asas. Oh, langkah A kena siap dulu baru boleh pergi langkah B. Ia ibarat menyusun blok bangunan dalam otak mereka. Lepas tu, pemerhatian tu tadi ditukar kepada tindakan fizikal sebenar. Contohnya, mereka akan cuba tiru cara Kak Nana pegang penceduk kecil itu untuk menggali atau cara nak tabur baja kulit telur tu bagi rata. Benda ni nampak mudah untuk kita, tapi untuk mereka, ia bukan sesuatu yang automatik tau. Mereka kena tengok, otak akan proses maklumat tu dan hantar isyarat ke tangan untuk buat pergerakan yang tepat. Seterusnya, kita beralih pula ke mekanik fizikal, iaitu mengasah kemahiran motor halus. Ada satu benda yang sangat fascinating dekat sini. Di luar, kita cuma nampak budak tu terkial-kial nak pegang biji benih sawi yang teramatlah halus dengan serpihan baja kulit telur. Tapi apa yang sebenarnya berlaku? Mereka tengah kuatkan otot-otot kecil dekat jari dan tangan mereka. Otot-otot halus inilah yang sangat penting nanti bila mereka nak mula pegang pensel untuk menulis dengan kemas atau sekadar nak butangkan baju sendiri pergi sekolah nanti. Ia satu persediaan secara diam-diam. Satu lagi poin yang tak kurang pentingnya, koordinasi tangan dan mata. Cuba anda bayangkan, budak kecil tu kena pastikan benih yang kecil tu masuk tepat ke dalam satu lubang tanah yang kecil dalam botol tu. Ia perlukan tahap fokus yang luar biasa. Mata kena ukur jarak dengan betul, sementara jari pula kena lepaskan benih tu pada masa yang tepat-tepat. Ia satu latihan koordinasi yang sangat mahal nilainya. Okey, jom kita masuk lebih mendalam di bahagian ketiga, tindak balas dan pembelajaran, yang juga dikenali sebagai kitaran maklum balas. Cuba tengok sistem penyiraman automatik ni. Ini antara benda paling pintar pasal kit ni sebab ia guna konsep STEM yang sangat praktikal. Ia menggunakan seutas benang panjang dari takungan botol di bawah naik ke atas ke bahagian tanah. Benang ni akan serap air naik ke atas untuk pastikan tanah sentiasa lembap dengan sendirinya. Bukan je jimat air, ekosistem pokok pun sihat. Tapi persoalannya, macam mana kanak-kanak terlibat dalam sistem ni?
Di sinilah tindak balas mereka main peranan. Mula-mula mereka akan nampak yang paras air dalam botol tu makin hari makin kurang. Nampak je benda ni, apa respon mereka? Mereka akan ambil tindakan fizikal untuk tambah air tu semula. Lepas tu mereka akan tanda perkembangan pokok dekat kad pemerhatian. Perbuatan ni nampak simple, tapi sebenarnya ia buktikan yang mereka mampu menghasilkan semula proses saintifik. Mereka perhati, mereka tafsir dan mereka bertindak. Diorang ni dah macam saintis kecil yang tengah buat eksperimen tau. Jadi, mari kita satukan semua maklumat yang kita dah bincangkan ni ke bahagian terakhir. Hasil terokaan sains asas dan kesimpulan. Aktiviti ini melatih koordinasi tangan dan membantu adik-adik belajar melalui pengalaman sebenar. Poin utama kat sini, pembelajaran yang paling berkesan adalah bila kanak-kanak tu buat sendiri, hands on dalam dunia sebenar. Biar mereka kotorkan tangan sikit dengan tanah, tengok pokok membesar, ia jauh lebih berkesan dari sekadar baca buku teks pasal macam mana benih membesar.